Hai guys, selamat datang ke channel Kimi Motovlog. Akhirnya setelah 2 bulan buat kajian, buat perbandingan, dapat juga saya beli helmet baru yang lebih berkualiti, lebih selamat menggantikan helmet lama. So here it is, HJC i91 helmet modular. Okey, jom kita unboxing, tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okey, jom kita pusing kotak ni. Belah kiri ada ditunjukkan label helmet ni lah. Dia punya color, dia punya model, size. Untuk kepala aku size L dan juga harga. Ini harga asal dia, tapi aku beli dekat Shopee, harganya dapat dalam 1,003 lepas tolak diskaun semua lah. Alright, on the other side tak ada apa, just a label HJC. Okey, jom kita buka, tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okay guys, this is how it looks inside the box. Okay, first korang akan dapat tengok owner's manual. Bagi yang nak tahu lebih detail functions helmet ni, boleh belik-belik owner's manual tu. And then the helmet itself yang berbalut dalam kain hitam ni. Okay, actually disclaimer, bila package ni sampai, saya dah buka kotak ni terlebih awal dan test fitting. Okay, and then for the sake of review, saya masukkan balik dalam kotak. So bila masukkan balik dalam kotak, terlupa nak masukkan pin lock. So actually ada pin lock ya dalam kotak ni. Disediakan sekali dengan pin lock. Okay guys, so this is the main character, the helmet itself. My first impression bila angkat helmet ni, it is quite heavy actually compared to my previous helmet. So ya, berat sedikit lah. Alright guys, let's walk around function helmet ni. First, korang akan notice ECE 2206 dengan PGA homologation, which are the main reason why I bought this helmet in the first place. Helmet ni juga sesuai untuk Bluetooth system daripada HJC, iaitu 50B dan 21B. Ada 3 step sun visor. Okey, kat depan ni dia punya air vent, so angin boleh masuk kat depan ni. And then satu lagi dekat bahagian atasnya lah, so kepala korang takkan berpeluh lah insyaAllah. Tadi saya ada mention yang helmet ni ada 3 step sun visor kan, so kat sini lah tempat nak adjust dia. Nanti saya akan tunjuk. Bahagian belakang certification ECE 2206. Okay, bahagian kanan tak ada apa. Alright, so ini adalah bahagian cushion ataupun padding dia lah. Memang tebal, nampak selesa. Untuk locking mechanism, helmet ni pakai jenis quick release buckle. So sangat convenient untuk rider yang daily commuter. Okay, now macam mana nak buka chin bar ni? Korang boleh tekan di red button, and then dia akan naik lah ke atas. And helmet ni HJC i91 punya chin bar boleh naik sampai ke dahi or 90 degree angle. Compared to certain model macam HJC i100 ataupun LS2 Advance 2, yang tu boleh flip sampai ke belakang ataupun 180 degree. Okay, macam mana nak buka sun visor tu? Caranya korang tekan button ni on your left side, so dia akan keluar macam ni lah. Kat dalam ni tempat nak adjust sun visor, so nanti saya akan tunjukkan macam mana nak adjust. Overall, saya sangat berpuas hati dengan helmet ni. Build dia memang solid, color pun nice, mid black and red. Cuma satu downside je lah, dia sedikit berat. So saya tak sure untuk long ride
kepala saya akan cepat lenguh atau tak. Okay, now cara untuk buka visor depan ni, kat sini ada dua tab, kiri dan kanan. Just push upward dengan ibu jari, and then kat sini juga ada dia punya locking system untuk securely lock the visor lah. Okay, now saya nak tunjukkan cara untuk adjust sun visor. On the left side of this helmet, korang kena buka this plastic cover. Okay, kena pop out this plastic cover. Okay, inside this plastic cover, korang akan nampak this small switch ataupun dial. So kat sini korang boleh adjust lah ke tahap ketinggian sun visor tu. So bila push button ni ke bawah, which is the lowest setting, sun visor ni akan dia tinggi sikit lah. So korang boleh nampak ada gap antara sun visor tu dengan nose guard. Bila push ke atas to the highest setting, sun visor tu akan lebih dekat dengan nose guard, so gap tu makin mengecil lah. Alright guys, so ini adalah pin lock yang saya maksudkan tadi. Dia datang sekali dalam kotak, dan benda ni kena pasang pada visor. So kena clip dekat dua silicone button dekat setiap side ni lah. So function pin lock ni actually adalah untuk menghilangkan kabus dan menyerap kelembapan, especially bila kita ride pada waktu pagi. Okay, now saya nak bandingkan dengan helmet lama saya, H&J. Dari segi size, obviously HJC sedikit besar. Macam saya cakap di awal video, helmet H&J ni lebih ringan berbanding HJC. Dan design dia lebih sporty. Ada spoiler kat belakang. Dan helmet ni hanya DOT certified sahaja, tak ada SIRIM, tak ada ECE. Dia punya padding pun dah menipis, walaupun baru 3 bulan pakai, dah menipis. Dan obviously dia punya noise level sangat bising lah kat dalam. Air ventilation dia pun sama dekat depan dan dekat atas. Overall helmet ni okey lah. Kenalah dengan harganya yang 100 lebih. 120 kata silap, saya beli awal Februari. Okey, rasanya itu sahaja video pandang pertama saya untuk HJC i91. Untuk video seterusnya, saya akan buat video ulasan bila mana saya naik atas motor nanti. So stay tuned for that video. Until then, see you guys in the next video. Bye.